Tiba engage pemerintah yang jahat dikatakan sebagai kita bersahabat dengan syaitan. Dia kata gunalah bahasa yang baik sebab presiden kita tidaklah sejahat Firaun dan kamu yang nak betulkan itu pun tidaklah sebaik Nabi Musa. Apa yang susah sangat nak guna bahasa elok? Baik. Jadi dalil kita tu ada. Ya, maknanya engage. Kalau kita engage, kita boleh cakap terus berdepan, dia duduk depan kita, sebut dengan dia. Ya, kita kata kita mengutuk serangan ganas, kita kutuk dasar yang menyokong ya, Israel dan sebagainya. Kita boleh sebut dengan terang, dia ada depan. Di sana pun ada hadis, jihad yang paling besar ialah berkata benar di hadapan orang jahat, pemerintah yang jahat. Berkata benar. Tiba-tiba engage pemerintah yang jahat dikatakan sebagai kita bersahabat dengan syaitan. Tak kenal lah. Nak engage macam mana? Nak bercakap macam mana kalau tak boleh berdepan dengan dia? Jadi tajuknya kepengurusan ASEAN. Ramai pemimpin dunia datang. Tapi yang menjadi polemik kerana datang seorang yang namanya Trump. Tak ada siapa pun setuju dengan Trump. Tak ada siapa setuju dengan dia bab ini. Ya. Jadi hadir dia dalam konteks politik antarabangsa. Perdana Menteri mewakili bukan Perdana Menteri Malaysia. Dia mewakili pengurusi ASEAN. Dia ketua kepada 10 negara. Dia ketua kepada satu rantau ikatan dengan 680 juta penduduk. Ya, yang sas ekonominya besar dan robust. Yang relatifnya dianggap sebagai stabil. Jadi dia boleh cakap sebagai suara ASEAN di hadapan pemimpin dunia yang lain, termasuk Amerika, termasuk China, termasuk India, termasuk Rusia, termasuk Brazil. Dia nak sampaikan sebagai pengurusi ASEAN. Dan kita akan jadi tuan rumah.